Wah, rumah pokok. Aha! Kapten Omar, tengok tu. Ada pulau. Itu bukan pulau. Ha? Itu sotong raksasa. Pusing, Hana. Pusing. Baik, Kapten. Macam mana ni, Kapten Omar? Kita perlukan bantuan. Wah, main apa ni? Mama, Papa. Ahar. Omar dan Hana tengah main lanun-lanun. Tengok kapal lanun ni. Hebat. Ha, apa kata kita buat rumah pokok? Rumah pokok? Rumah pokok bentuk kapal lanun. Wah! Ahoi! Omar nak ada teropong. Boleh tengok pulau. Boleh tengok bintang malam-malam. Hana nak bawa kapal. Baik, Kapten. Omar nak letak bendera besar. Hana pun. Hebatnya! Jom buat rumah pokok. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mama sayang Omar Hana selamanya. Papa sayang Omar Hana sentiasa. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma Kama rabbayani saghira. Sikit lagi. Siap. Siap. Hana, jom tunjuk kat Mama Papa. Baik, Kapten. Mama, Mama, Papa. Iya. Baik-baik lari tu. Aduh. Mama, Papa, tengok ni. Wah, cantik bendera. Rumah pokok pun dah nak siap. Yeay! Wah. Ha? Alamak. Ha? Rumah pokok. Hujan. Jom masuk dalam. Omar nak main lanun-lanun kat rumah pokok. Hana pun. Ha. Kami sayang Omar Hana selamanya. Kami sayang Omar Hana sentiasa. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma Kama rabbayani saghira. Kapten Omar dan Hana sudah bersedia? Hebatnya rumah pokok. Terima kasih, Mama Papa. Papa. Papa demam sikit je ni. Acium! Alhamdulillah. Ya Allah sayangi Mama Papa selamanya. Terima kasih sayang kami sentiasa. Omar, Hana, pergilah main dulu. Tak nak. Kapten Omar dan Hana nak main dengan Mama Papa. Omar, Hana, tunggu Papa bangun. Ha? Nak main sama-sama. Papa. Omar, Hana, Papa dah sihat. Jom kita main. Yeay!
Jangan risau. Kami Sedia membantu. Kapten Omar dan Hana sudah bersedia? Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah kami semua selamanya. Alhamdulillah. Aduh. Hana, tengok tu. Mimi, jangan. Itu anak burung. Mama, Papa. Dia cedera ni. Terjatuh kot. Boleh selamat ke Papa? Kesiannya. InsyaAllah. Yang penting kita usaha. Omar, tolong ambilkan handphone tu. Oh, okey. Jangan risau anak. Kami ada untuk tolong. Anak burung kena kuat. Apa kita boleh buat? Jangan risau Omar, Hana. Kita tolong sama-sama. Allah tahu niat kita. Yang penting kita usaha. Okey. Jom tidur. Tengok ni, Hana terbang. Okey. Omar pula terbang. Tanah. Dah ambil wuduk? Dah. Gosok gigi? Dah. Ya ke? Mes ni Papa cek. Dah. Tidur. Hana terbang. Papa? Macam mana kalau anak burung tadi tak boleh terbang? Kesiannya. Kalau anak burung tak selamat, macam mana? Nanti Allah tanya, nak jawab apa? Tak apa. Allah tahu niat kita baik. Yang penting kita dah usaha. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Dan doa yang terbaik. Ya Allah, selamatkan anak burung ya. Amin. Yang penting kita dah usaha. Samalah macam kisah burung pipit pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Burung apa? Burung pipit. Yeay! Story time! Tiap malam baca buku sebelum masuk tidur. Jangan lupa ambil wudu, selawat dan zikir tidur. Allahumma salli ala Muhammad. Bismikallahumma ahya wa amut. Pada suatu hari, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud dan kaumnya, ada seekor burung pipit yang menyaksikan peristiwa tersebut. Kena terbang tinggi lagi ni. Air. Mana air ni? Kolam. Ya. Alhamdulillah. Dengan paruhnya yang kecil, burung pipit mengambil air kolam itu dan terbang. Setibanya di suatu kawasan, si pipit pun berhenti dan menitiskan air yang dibawanya. Lagi. Air lagi.
Pipit tak putus asa. Dia tetap berusaha untuk padamkan api yang marak itu. Tapi Papa, burung pipit kan kecil. Paruh dia lagilah kecil. Boleh ke padamkan api tu? Omar rasa Macam tak je. Papa, kenapa Pipit nak padamkan api tu? Lah, kan Nabi Ibrahim ada kat dalam tu? Nabi Ibrahim kat dalam api tu? iya, Raja Namrud yang jahat nak bakar Nabi Ibrahim alaihissalam sebab sebarkan agama Allah. Innalillah. Lepas tu Papa, apa jadi? Berkali-kali si Pipit menitiskan air daripada paruhnya yang kecil. Tapi api tetap marak. Lagi. Alahai, Pipit. Bawa air sikit-sikit. Manalah boleh nak padamkan api tu. Pipit tahu Pipit tak mampu nak padamkan api tu. Alamak! Ayah. Dah tahu? Kenapa cuba? Cuba sedaya upaya. Allah tengok usaha kita. Takkan duduk diam saja bila pesuruhnya diseksa. Apa yang kau boleh buat? Paruh kau tu kecil sangat. Ku kan tetap berusaha. Takkan ku berputus asa. Cubalah macam mana pun. Penatkan diri je. Cuba sedaya upaya. Ku kan tetap berusaha. Jika nanti Allah tanya, aku ada jawabannya. Kesiannya burung pipit tu. Tak apa. Allah kan ada. Lepas tu Papa, apa jadi? Lepas tu, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam pun berlaku. Mukjizat apa, Papa? Allah kata kepada api, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau sejuk dan selamat sejahtera kepada Ibrahim. Api jadi sejuk. Iya, macam dalam bilik ada aircon. Subhanallah. Hebatnya kuasa Allah menurunkan mukjizat dengan pertolongan Allah. Nabi Ibrahim selamat. Akhirnya, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun selamat dan burung pipit pun hidup gembira. Alhamdulillah. Dah tidur. Oops. Allahu Akbar. Selamat malam sayangku, mimpi yang indah selalu, jadi anak soleh soleha, taat pada
Allah, berikanku kesabaran, Berikanku kekuatan untuk menjaga amanahmu, untuk ke syurgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Abang Omar? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Abang La Omar, ilaha jom illallah. main. Jangan kacau. Abang Omar nak zikir ni. Kenapa? Tadi, Sadaqallahul Azim. Mama, Omar nak dapat pahala banyak. Tapi, Omar tak pandai baca Al-Quran macam Mama. Omar boleh zikir. Sebab zikir pun ibadah. Lagi banyak Omar zikir, lagi Allah sayang. Mari ingat Allah. Bila buat kerja baca Bismillah. Solat zikir baca Al-Quran. Lillahi ta'ala. Wah, Hana nak zikir jugalah. La ilaha illallah. 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 Yeay! Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Abang Omar, Allahu jomlah akbar. main. Allahu akbar. Lepas ni kita mainlah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mana Omar? Zikir. Allahu akbar. Allahu Omar, akbar, Allahu jom akbar, makan. Allahu Mama akbar, dah siap masak ni. Okey, Mama. Sedapnya bau. Allahu akbar. Wah, Allahu akbar, rajinnya Allahu Omar akbar, beribadah. Allahu akbar. Yelah, Omar nak dapat banyak pahala. Omar tahu tak? Makan pun ibadah. Ya ke? Tapi bukan ke ibadah tu solat, zikir, puasa, baca Al-Quran, kan? Itu ibadah khusus. Aktiviti harian pun boleh jadi ibadah. Asalkan kita niat kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mama masak cucu udang ni kerana Allah Ta'ala. Wah, betul ke? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Saya makan kerana Allah Ta'ala. Banyaknya Omar ambil. Sebab Omar nak dapat banyak pahala. Nak makan banyak boleh. Tapi kena berhenti sebelum kenyang. Nah, Mari ingat Allah. Bila buat kerja baca Bismillah. Masak, makan, minum dan cuci lillahi ta'ala. Semua kerja jadi ibadah. Mula dengan Bismillah. Bila niatkan kerja demi Allah, semua ibadah. Mama, buat kerja rumah pun ibadah ke? Iya, bila niat kerana Allah, kerja rumah pun jadi ibadah. Omar nak tolong Mama? Nak, jom Hana. Okey. Lepas ni kita main ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tolong Mama kerana Allah Ta'ala.
Semua kerja jadi ibadah. Mula dengan bismillah. Bila niatkan kerja demi Allah, semua ibadah. Alamak! Kenapa Abang Umar? Hana, kita tak buat kerja sekolah lagi lah. Kerja sekolah pun ibadah tau. Ya. Hana, jom buat kerja sekolah. Bila nak main? Banyaknya kerja sekolah Umar. Tapi cikgu bagi ni je. Oma nak buat banyak kerja sekolah. Lagi banyak ibadah, lagi Allah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buat kerja sekolah kerana Allah Ta'ala. Mimi. Hana, siapkan kerja sekolah. Ibadah ni. Alah, Asyik buat kerja je. Hana nak main. Main bukan ibadah. Tak dapat pahala nanti. Main kan sihatkan badan. Benda yang baik. InsyaAllah, main pun ibadah. Abang Umar, jom main. Abang Umar? Bismillahirrahmanirrahim. Saya main kerana Allah Ta'ala. Hana, jom main. Ye, 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 ye. Main. Bismillahirrahmanirrahim. Saya main kerana Allah Ta'ala. Umar, Hana, boleh tolong siramkan pokok? Terima kasih. Hana nak main dengan Mimi. Kita mainlah dengan Mimi sambil siram pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya siram pokok kerana Allah Ta'ala. Hana, tengok Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya main kerana Allah Ta'ala. Mana dia ni? Tu dia. Kejar, kejar. Situ. Ya. Tangkap dia, Hana. Ya. Dia tak dapat lari dah. Dapat pun. Umar, Hana. Kenapa bazir air ni? Nak main dengan Mimi. Mainkan ibadah. Main boleh, tapi jangan sampai susahkan orang, rosakkan barang. Mimi kan takut air. Kesian Mimi. Apa yang kita niat harus baik. Apa yang kita buat harus baik. Niat kerana Allah jadi ibadah. Kerja kerana Allah dapat pahala, insya-Allah. Semua kerja jadi ibadah. Mula dengan bismillah. Bila niatkan kerja demi Allah, semua ibadah. Sayang Mimi. Assalamualaikum. Papa dah balik. Papa!
Papa penat ke beribadah tadi? Beribadah? Tak. Papa baru balik kerja. Mama kata kerja pun ibadah. Yang penting niat kerana Allah. Haalah, Papa beribadah tadi. Hebatnya Papa. Lama betul beribadah. Alhamdulillah. Allah bagi Papa tenaga supaya kuat bekerja untuk keluarga tercinta. Tanam kentang. Sedaplah kentang bakar. Tomato pun sedap. Nak tambah lagi? Papa baru habiskan. Tomato pun dah habis. Alah, nak makan lagi. Jom tolong Papa tanam. Tanam? Tanam tomato dan kentang. Bila kita tanam pokok, InsyaAllah, kita akan dapat hasil. bolehlah kita makan. Wah, nak tolong? Jom. Papa bawa apa tu? Dalam ni ada anak pokok, tomato dan kentang. Kenapa anak pokok kentang nampak lain? Cara kentang tumbuh berbeza daripada tomato. Allah ciptakan banyak jenis tumbuhan untuk kita. Wah, hebatnya. Okey, siapa nak tanam dulu? Hana nak tanam tomato. Omar nak tanam kentang. Mari tanam, siram air, letak baja, dah selesai. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Kita kena jaga pokok elok-elok, barulah pokok tumbuh dengan sihat. Bila tomato nak tumbuh? Lama lagi. Jom ambil gambar. Sebulan kemudian. Minum banyak-banyak pokok. Iya. Ups. Wah, bagus anak-anak Papa jaga tanaman. Kenapa Papa? Tengok tu. Ulat bulu. Siput pun ada. Kita kena buang ni. Nanti pokok kena makan. Jom. Okey. 2 bulan kemudian. Abang Omar, tengok ni. Wah, ada bunga lah. Lepas berbunga, buah akan mula tumbuh. Wah! Banyaknya. Tengok, pokok kentang Abang Omar. Nanti bolehlah kita makan sama-sama. Omar, Hana. Jom siram pokok. Okey. Dah 3 bulan. Papa, kenapa kentang tak tumbuh lagi? Sabar ya. Allah ciptakan banyak jenis tumbuhan. Ada yang tumbuh cepat, ada yang tumbuh lambat. Okey, Omar jaga sampai dapat kentang. Macam itulah anak Papa. Wah, banyaknya tomato. Pandai Hana jaga pokok tomato. Papa, pokok Omar tak ada kentang pun. Omar jaga elok-elok. Tapi pokok kentang mati juga. Mati? Tengok ni, daun dah kuning. Itu tandanya kita dah boleh kutip kentang.
Tapi tak ada kentang pun. Kentang tumbuh dalam tanah. Dalam tanah? Ya. Wah. Nak tengok kentang Oma? Ada satu je. Kejap ya. Wah, banyaknya. Jom kita kutip kentang lagi. Tarik pokok, Tarik pokok, goncang pokok, goncang pokok, kutip kentang. kutip kentang. Wah banyaknya. Wah, banyaknya. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Wah, banyaknya. Alhamdulillah. Terima kasih Terima kasih kepada Allah kepada Allah atas rezeki atas rezeki yang diberi. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Nyam, 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 nyam. Sedapnya. Alhamdulillah. Mama, Mama. Ya, Oma. Esok kan bulan puasa. Cikgu Lala kata puasa tu satu misi hebat. Sebab tu orang puasa hebat. Betul, betul. Wah. Mama, Oma nak puasa lah. Sebab Oma pun dah jadi hebat. Hana pun. Kalau nak puasa, kena bangun sahur tau. Tak apa, Papa. Oma kan hebat. Oma boleh bangun sahur. Hana pun. Bangun pagi dan sahur, Niat untuk puasa. dari subuh ke maghrib. Pahala pada harga. Bila kita puasa, Kita jadi hebat. Mari kita puasa. Allah sayangkan kita. Oma dan Hana nak tak? Ha? Hana, jom. Tak apalah Nurul, Oma puasa. Ha? Wah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, dah buka puasa. Belum lagi. Tu azan Zuhur. Mama Hana tak tahan, Hana nak buka puasa. Mama Hana nak makan, boleh tak Hana berbuka? Mestilah boleh, Hana. Hana kan kecil lagi. Bagusnya anak mama kena cuba puasa. Ha? Oma pun nak makan ke? Oh. Tembikai. Ha. Oma Hana nak tidur kejap tak? Oma tak nak tidur. Oma nak main dengan Ravin boleh? Boleh. Hati-hati ya. Yeay! Tak apa ke Oma main? Oma kan puasa. Tak apa. Oma boleh main. Oma kan hebat. Oma, saya minum air ya. Okey. Wah. Ya. Hai.
Akbar, Allahu Akbar. Dah buka puasa? Belum lagi, Oma. Tu azan asar. Sikit lagi nak berbuka. Oma sabar ya. Tapi kalau Oma tak tahan, tak apa. Bila kita puasa, kita jadi sabar. Bila kita bersabar, kita jadi hebat. Tak apa, Mama. Oma boleh sabar sebab Oma kan hebat. Okey, jom salat asar. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa dah balik. Hana, cuba rasa air ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Oma, seronok tak Oma rasa puasa hari ni? Alhamdulillah. Oma rasa hebat. Hana pun nak puasa macam Abang Omar lah. Okey, Hana. Bila kita puasa, Kita jadi sabar. bila kita bersabar, Allah sayangkan kita. Mama okey tak? Panasnya, Mama. Mama okey je. Assalamualaikum. Papa dah balik. Oma Hana jaga Mama? Papa, Mama sakit. Kepala Mama pun panas. Papa ada belikan ubat. Bagus Oma Hana tolong jaga Mama. Macam Uwais Al-Qarni. Siapa? Uwais? Uwais Al-Qarni seorang anak yang taat pada ibunya. Uwais Al-Qarni sayang ibunya, buat semua yang ibu minta. Ibunya ingin tunaikan haji, ke pasar Uwais pergi, anak lembu dibeli. Uwais Al-Qarni, Contoh anak yang soleh. Omar dan Hana. Anak soleh-soleha. Kenapa beli anak lembu? Pelik kan? Uwais Al-Qarni angkat anak lembunya, turun naik bukit pagi dan senja, mengangkat lembu setiap hari, mengangkat ibu tunaikan haji. Terima kasih Mama melahirkan. Terima kasih Mama jaga kami. Biarlah kami balas jasa Mama. Biarlah kami pula jaga Mama. Uwais Al-Qarni, Contoh anak yang soleh. Omar dan Hana. Anak soleh-soleha. Terima kasih semua. Tapi Mama nak kena angkat baju, bersihkan rumah. Mama rehatlah. Biar Oma Hana tolong Mama. Baiknya anak Mama. Jangan risaulah, nanti saya tengokkan anak-anak kita. Omar dan Hana sayangkan Mama, jom sama-sama kita tolong Mama. Mama ingin angkat jemuran. Oma Hana pun angkat pakaian. Uwais Al-Qarni, Contoh anak yang soleh. Omar dan Hana. Anak soleh-soleha.
untuk Mama nak? Jom! Omar dan Hana masak bersama Papa. Masakan istimewa untuk Mama. Jom kita buat air yang lazat. Mama berehat supaya sihat. Terima kasih Mama melahirkan. Terima kasih Mama jaga kami. Biarlah kami balas jasa Mama. Biarlah kami pula jaga Mama. Uwais Al-Qarni, Contoh anak yang soleh. Omar dan Hana. Anak soleh-soleha kita semua. Anak soleh-soleha kita semua. Anak soleh-soleha. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Mama, Papa, Hana makan ya? Hana. Sebelum makan, kita mesti Mesti apa? Bersihkan, Bersihkan, bersihkan kotoran, jagalah. jagalah. jaga kebersihan. Bila tangan kita kotor, Mari bersihkan. cuci guna sabun dan bilas. Lihat tangan, Hana sudah bersih. Bagusnya. Oh Hana, pandai membersihkan. Mari jaga kebersihan. Mari cuci kotoran. Sehat tubuh badan. Mama, Papa, Omar dah habis main. Kau tanya mainan Abang Omar. Hah? Oma, kalau mainan kotor, kita perlu Bersihkan. Bersihkan, Bersihkan, bersihkan kotoran, jagalah. jagalah. jaga kebersihan. Bila mainan dah kotor, Mari bersihkan. cuci guna sabun dan bilas. Wah, seronoknya. Mainan dah bersih. Bagusnya. Oh Omar, pandai membersihkan. Mari jaga kebersihan. Mari cuci kotoran. Jadi orang beriman. Mainan dah bersih. Jom kita mandi nak tak? Nak. Bersihkan, Bersihkan. bersihkan kotoran. Jagalah, Jagalah, jaga kebersihan. Seronoknya kita mandi. Bersihkan diri. Cuci guna sabun dan bilas. Papa, Mama, kami sudah mandi. Bagusnya. Omar, Hana. Kini sudah wangi. Mari jaga kebersihan. Mari cuci kotoran. Nanti Allah sayang. Alhamdulillah. Sedapnya bau. Terima kasih. Sama-sama. Papa, Oma nak juga. Kejap ya Oma, Papa nak beri nenek dulu. Tapi Oma haus. Wahai Omar, sabarlah. Beri nenek dulu. Utamakan yang lebih tua, sabarlah menunggu. Hormat pada yang lebih tua. Utamakan yang lebih tua. Hormati mereka. Hormati yang lebih tua. Nah, Abang Omar dulu. Abang Omar dulu. Abang Omar dululah. Omar. Omar. Jom doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lukis bulat jadi muka, dua segitiga. Hana lukis apa tu? Bulat-bulat jadi mata. Mana warna kelabu? Tu dia. Abang Omar guna dululah. Sebab Abang Omar lebih tua dari Hana. Oh, iyalah. Okey.
Hana nak main lain lah. Omar, Hana, mari sini. Papa nak tunjuk sesuatu. Tada! Wah, layang-layang. Terima kasih, Papa. Sama-sama. Jom main. Nak, Hana nak. Yeay. Aduh. Hana, Abang Omar main dululah. Sebab Abang Omar kan lebih tua. Terima kasih. Omar, Hana, kita main sama-sama ya. Subhanallah, wah cantiknya, indah suasana. Berlari-lari sini sana. Abang Omar, Hana nak juga. Hana pula lah. Kejap. Alamak, Papa. Alah, Hana nak main. Tak apa. Nanti Papa betulkan ya. Tapi Hana nak main layang-layang. Apa kata Omar dan Hana main? Omar, Hana, tengok ni. Wah, cantiknya buaya. Terima kasih, Atuk. Abang Omar main dulu. Alah, asyik Abang Omar je. Bagilah Hana main. Kejaplah Hana. Abang Omar kan lebih. Abang Omar ni. Omar, Hana, mari main sama-sama. Tak elok bertengkar. Omar, bagi Hana main sekejap. Kesian Hana tak dapat main dari tadi. Tapi Atuk, Omar kan lebih tua. Jadi Omar lah main dulu. Omar, yang muda memang kena hormat yang tua. Dan yang tua kena sayang yang muda. Oh. Nabi pernah berpesan utamakan yang tua dan kasihi yang muda, sayangi mereka. Atuk sayang Omar dan Hana. Kami juga sayang Atuk. Hormat sama-sama. Terima kasih Abang Omar. Terima kasih Atuk. Sama-sama. Omar, Hana, layang-layang dah siap. Nah, Hana boleh main dulu sebab Abang Omar sayang Hana. Sayangilah yang lebih muda. Hormati yang lebih tua. Allah sayang kita, saya yang muda. Hormat yang tua. Allah sayang kita. Ya. Hana suka tangkap ikan. Kita boleh tangkap banyak ikan. Abang Omar. Cepat Hana, tarik. Tarik. Kenapa tak tidur lagi ni? Esok kan kita nak pergi berkemah tepi sungai? Ye, berkemah. Hana nak tangkap ikan. Omar nak buat unggun api. Bila malam, boleh Bercerita sambil menyanyi. Boleh tengok bintang-bintang. Boleh. Tapi Omar Hana kena tidur dulu. Alah, Omar nak main lagi. Hana pun. Pagi esok kita main lagi ya. Allah ciptakan waktu malam untuk kita berehat. Bila
Bila tidur di awal malam, bangun cergas dan sehat. Baca Bismikallahumma ahya wa amut. Tidur awal ya sayang. Selamat malam. Ya. Hana. Dah tidur ke? Tak sabarnya nak pergi Ma. Abang Omar tahu. Jom Hana, kita kena berlatih tangkap ikan. Jom! Yeay! Emma dah siap. Lepas ni, kita tengok bintang pula. Okey. Omar, Hana, bangun. Kita nak pergi berkemah ni. Okey. Omar, Hana. Alhamdulillah, kita dah sampai. Jom tangkap ikan. Omar, Hana, mari lihat di sini. Banyak ikan warna-warni berenang sana sini. Gantuk. Ya. Ish, tak dapat pun. Penatlah. Jom buat unggun api. Omar, Hana, mari buat unggun api. Kutip ranting-ranting kecil. Kumpulkan di sini. Lah, Papa sorang-sorang je tadi. Omar, Hana, kenapa muram macam ni? Semalam. Kami tak sabar nak pergi berkemah. Macam-macam kami buat. Sampai tak tidur malam. Tapi hari ni Kami tak dapat buat pun semua tu sebab penat. Omar Hana penat sebab tak tidur malam. Bila tak tidur malam, badan kita tak rehat. Tenaga pun habis. Sebab tu Omar Hana rasa penat. Jadi, untuk kembali cergas bertenaga, Allah ciptakan malam. Allah ciptakan waktu malam untuk kita berehat. Tidur di awal malam, bangun cergas dan sihat. Omar nak tidur awal lah. Hana pun barulah boleh bangun cergas bertenaga. Kalau macam tu, jom masuk tidur. Mama, Papa, selamat pagi. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat atas Nabi Muhammad. Baca Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah saya hidup dan mati. Ups. Hana. Abang Omar, jangan bagi tahu Mama ya. Siapa yang sepahkan? Mimi. Minta maaf Mama, saya yang buat. Tapi Mama Hana tak sengaja.